Tindakan hampir keseluruhan blok pembangkang meninggalkan sidang khas Dewan Rakyat hari ini terus mengundang reaksi. Presiden Putera Ibrahim Ali tampil memberikan pandangan mengenai tindakan berkenaan yang berlaku ketika laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja berkaitan tabung haji dibentangkan. Menurut Ibrahim, alasan bahawa laporan itu sepatutnya dibentangkan sendiri oleh Perdana Menteri Anwar Ibrahim mudah untuk dipersoalkan kerana perkara tersebut boleh dilaksanakan oleh mana-mana menteri sebagai sebahagian daripada tanggungjawab kolektif Kabinet. Beliau turut mempersoalkan keperluan Anwar sendiri membentangkan laporan itu. Lebih-lebih lagi terdapat 2 timbalan Perdana Menteri dan anggota Kabinet lain yang boleh menjalankan tugas tersebut. Katanya, Anwar juga masih boleh mengikuti perbahasan yang berlangsung melalui pelbagai saluran media termasuk siaran langsung televisyen. Apa masalah sebenarnya? Menurut hemat saya, ini semua drama politik yang tidak matang, kebudak-budakan atau gelisah kerana ia memberi kelebihan kepada kerajaan sebab isu TH ini adalah zaman pemerintahan BN, katanya dalam kenyataan hari ini. Ibrahim turut mendakwa tindakan pembangkang meninggalkan sidang itu adalah usaha untuk menunjukkan mereka sanggup berkorban demi membela UMNO BN dalam isu tabung haji. Malah, beliau berkata keadaan itu boleh menyebabkan pemimpin UMNO berasa terhutang budi kepada PAS dan sekutunya. Maklumlah, yang terlibat dalam penyelewengan pendedahan RCITH ialah para pemimpin UMNO. Mereka bersedia bersama demi cinta yang dirujuk semula walaupun janda ini dah melakukan macam-macam hal, katanya menyindir.